mencarimu, aku datang mencarimu. Dari mana datangnya suara itu? Sana. Mana? Sini. Mana? Di sinilah. Siapakah kamu, wahai orang tua? Sabar. Bertenang. Tarik nafas. Akulah pertapa turun dari gunung. Beratus tahun aku di situ. Kini aku turun ke lembah, melihat karena manusia yang berbagai ragam. Tapi apa yang kau lihat? Betul-betul kamu semua nak tahu? Nah, Baiklah, cerita bermula. Tuan William, Ya sayang, inilah orang yang menghasut orang Melayu supaya membenci pihak Inggris. bagus Pak Doris, tangkap dia. tangkap dia! Jangan tangkap ayah saya. Ayah saya tak bersalah. Ayah. Sampai hati kamu, Pak Denis, kerana kepentingan diri sanggup kamu menghancurkan kedamaian, meranakkan perjuangan bangsa yang tinggal hanya ketakutan dan kerisauan. Aduhai, sedihnya. Itu baru zaman penjajah. Nak tuk ceritakan lagi? Boleh tak? Baiklah, cerita seterusnya. Dengar sini semua. Kalau kamu undi saya sebagai ketua kampung, saya akan bagi kamu uang yang banyak. Wah, berapa? Bukan satu, Hah? bukan dua, Wow, tapi 5. Fuyo! Apa lagi semua? Undi, paman, undi. Bagus, saya tambah lagi. Sokong, paman, sokong. Yeay! Ish. Macam ada yang tak kena aja. Tak boleh. Cerita semakin menarik. Tuh, lagi tuh. Jangan gelojoh wahai anak muda. Boleh? Selamat datang ke kejohanan olahraga sekolah. Acara yang akan berlangsung sekarang ialah acara 4x100 meter kategori L15. Sila beri sokongan kepada pasukan masing-masing. Ke garisan saya mula. Biru. Hijau. Kudet. Abe, ingat janji kau hari itu tuh, Be. Kenapa ni, Mel? Tadi kau laju, tiba-tiba perlahan. Aduh, apa sebenarnya yang kau ingin sampaikan? Ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Kamu fikir? Cerita-cerita tadi berkaitan dengan rasuah. Apa? Isu rasuah tiada penghujungnya. Sejak dari zaman penjajah hingga hari ini. Kawan-kawan, kamu tahu apa itu rasuah? Tak tahu? Mari. Pasal telinga buka minda. Rasuah ialah sebarang pemberian atau suapan yang bertujuan untuk memasukkan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Hukuman bagi kesalahan rasuah ialah dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang dari 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 Malaysia mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Betul, rasuah telah beraja di mata, bersultan di hati. Di laut, Ada rasuah, di darat, ada rasuah, di bukit, ada rasuah, mana-mana ada rasuah. Integriti lebur
Paling malas, rasuah pandai memecah belahkan masyarakat. Imej negara tercemar, amanah hancur musnah. Teman, persada ini dahaga akan keamanan. Amat merindui wangian Firdausi. Usah titiskan nila walau setitik, nescaya punah susu sebelanga. Inilah masanya kawan-kawan, kita mesti menjadi wira. Bandara rasuah habis. Mari, ayo kita susu. Bangsa, kita berjuang hingga keisian darah. Bangkit anak muda, bangkit. Betul kamu mau menjadi wira? Betul. Siapa kita? Wira. Sekali lagi, Siapa kita? Wira. Boleh tak tahu sebagai wira generasi madani, bagaimana cara untuk membanteras rasuah? saya nak cuba tu sebagai wira generasi madani, kita perlu menerapkan nilai-nilai murni dalam diri. Seperti Jujur, amanah, prihatin, serta menjaga tutur kata apabila berbahasa dengan rakyat-rakyat. Santun bahasa akhlak dijaga, tuturian sopan amalan kita, media sosial di depan mata, lapor rasuah peranan semua. Bunga melati, tumbuh di desa, harum mewangi, seisi taman. Wira sejati, sayangkan usaha, rasuah dikurangi, sejahtera berzaman. Jomelnya kamu. Manu, Hendasi budaya, tak hendasi budaya. Ayo kita lestari keping kakak tidak pada rasuah. Era globalisasi, semua maklumat di hujung jari. Ayo kita perlahan berani banteras rasuah hingga ke akar. Jangan lupa Facebook, Instagram, TikTok. TikTok, Ini yang kami suka. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tek. Jangan seronok sangat wahai anak muda. Tu ada satu pesanan. Apa itu? Kamu sebagai generasi madani, kamu telah dididik dengan adab dan akhlak yang mulia. Suatu hari nanti, kamulah yang akan mengambil alih tampuk kepimpinan negara. Tidak dapat disangka lagi, sejarah dunia telah merekodkan gejala rasuah banyak mendatangkan kemusnahan kepada sebuah negara berbangsa. Empayar Uthmaniyah yang pernah gemilang sebagai empayar Islam yang hebat runtuh selepas 6 abad berdiri megah akibat penyelewengan dan rasuah. terima kasih tu. Telah banyak mengajar kami nilai-nilai murni. Sama-sama. Takkan terima kasih aja. RMHN tak ada kan? Keponakan rasuah. Ayo ramai-ramai kita berani rasuah. Dia kena kejam dan kita mengalah. Bila rasuahnya dan hidup jadi lebih indah. Sampai pada kucingkan kita bermawa. SPRM tangkap dia. Bagus, terbaik. Terbukti kamu sudah mengerti. Tok tadi hanya sekadar menguji apakah ajaran sudah berbekas di hati. Dengan rasa tenang diri, Tok kembali ke Gunung Sakti. Berakhirlah sudah cerita